Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ainul Mardiah binti Rashid. Hari ini saya akan membentangkan laporan artis saya yang bertajuk Arnab yang Comel untuk tugasan ECC 2033 di bawah Puan Sharifah Hanif. Buku cerita merupakan bahan bantu mengajar yang sangat penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Melalui buku cerita, kanak-kanak bukan sahaja belajar membaca, tetapi juga belajar memahami nilai-nilai menulis seperti kasih sayang, persahabatan dan tolong-menolong. Projek ini dijalankan bertujuan untuk menghasilkan bahan bacaan yang sesuai untuk kanak-kanak yang berumur 5 tahun dengan jalan cerita yang mudah dipahami dan ilustrasi yang menarik. Selain itu, projek ini juga memberi peluang kepada saya untuk mempraktikkan kreativiti dan kemahiran pedagogi dalam mereka bentuk bahan bantu mengajar. Tajuk buku yang saya hasilkan ialah Arnab yang Comel. Tajuk ini dipilih kerana perkataan comel dekat dengan dunia kanak-kanak, mudah diingati serta memberi perasaan positif. Watak utama ialah Arnab Comel, digambarkan sebagai seekor arnab putih yang ceria, suka menolong dan penyayang. Melalui watak ini, kanak-kanak dapat mencontohi sifat positif dan belajar menghargai rakan. Tajuk yang ringkas ini juga menggambarkan tema utama buku, iaitu kebaikan, kasih sayang dan persahabatan. Buku Arnab yang Comel ini sangat penting dalam membantu perkembangan menyeluruh kanak-kanak. Dari aspek bahasa, buku ini memperkaya dengan kosakata dan membantu kanak-kanak memahami ayat mudah. Dari aspek emosi dan sosial pula, buku ini mengajar tentang nilai persahabatan dan empati melalui kisah Arnab Comel yang membantu kura-kura. Selain itu, warna dan ilustrasi yang menarik dalam buku ini dapat membantu menarik perhatian serta merangsang imajinasi mereka. Buku ini juga sesuai dijadikan bahan bantu mengajar oleh guru semasa aktiviti membaca dan bercerita. Tema utama buku ini ialah persahabatan dan tolong-menolong. Melalui cerita ini, saya ingin menyampaikan mesej bahawa membantu orang lain bukan sahaja membawa kegembiraan kepada mereka, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Tema tambahan ialah kasih sayang dan kerjasama antara rakan. Buku ini disasarkan kepada kanak-kanak yang berumur 5 tahun, iaitu peringkat prasekolah. Pada usia ini, mereka gemar mendengar cerita dengan gambar yang berwarna-warni dan pengakhiran yang gembira. Bahasa yang digunakan juga mudah supaya mereka cepat faham dan seronok membaca. Buku ini dihasilkan menggunakan kertas glossy foto bersaiz A4 yang tebal supaya tahan lama dan selamat untuk digunakan oleh kanak-kanak. Ilustrasi direka secara digital menggunakan Canva dan Copilot dengan warna yang cerah dan ekspresi wajah yang jelas agar emosi watak mudah difahami. Proses pembuatan bermula dengan penulisan cerita, diikuti lakaran watak, reka bentuk muka surat dan penjilidan menggunakan A4 binding. Semua proses ini dilakukan secara teliti untuk memastikan hasil akhir kemas dan menarik. Kesimpulannya, buku Arnab yang Comel ini bukan sekadar bahan bacaan, tetapi juga alat pendidikan yang membantu membentuk nilai moral, sosial dan emosi kanak-kanak. Saya juga berharap buku ini dapat menjadi inspirasi kepada guru dan pelajar lain untuk terus menghasilkan bahan bacaan yang berkualiti dan bermakna bagi kanak-kanak di Malaysia. Sekian sahaja pembentangan mengenai buku cerita Arnab yang Comel. Terima kasih atas perhatian semua. Sekian, terima kasih.